Ramai orang fikir pelaburan hartanah hanya tentang beli rumah dan tunggu harga naik. Tapi ada banyak cara lebih kreatif untuk gandakan keuntungan. Dalam video ini, saya akan kongsikan 5 idea yang boleh mencetuskan strategi pelaburan hartanah anda dan membawa pelaburan anda ke tahap seterusnya. Jangan hanya beli dan simpan, cuba strategi flipping. Beli rumah di bawah harga pasaran, lakukan renovasi berkualiti dan jual pada harga lebih tinggi. Keuntungan cepat, modal berganda. Jangan hanya fokus pada rumah kediaman. Pelaburan dalam hartanah komersial seperti lot kedai, pejabat, atau gudang boleh memberikan pulangan sewa lebih tinggi dan penyewa jangka panjang. Tak nak penyewa jangka panjang? Cuba iron. Sewa jangka pendek boleh beri pulangan lebih tinggi berbanding sewa biasa, terutamanya di lokasi pelancongan atau pusat bandar. Sekarang anda tahu 5 strategi hebat untuk mencetuskan pelaburan hartanah anda. Jangan hanya bergantung pada cara lama, bereksperimen dan pilih strategi yang sesuai dengan matlamat anda. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.